terlalu berat di dalam hati dia, berapa pengsan tengah sembahyang subuh. Kata Bahas bin Hakim, dia kata fakuntu fi man ihtamalahu ila dari, aku daripada kalangan orang yang usung dia ni balik rumah dia. Dia rebah, dia pengsan, dia continue semayang tu dengan orang yang belakang dia naik jadi imam. Habis semayang, dia pergi dekat dia, dia usung dia balik di rumah. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ini nak cerita kepada kita betapa iman yang ada di dalam hati golongan pada zaman itu. Ayat Quran itu cukup memberi kesan kepada hati mereka. Dia bukan sahaja baca ayat, tetapi ayat yang dia baca tu menyerap di dalam hati dia. Dia sampai tang ayat tu terlalu berat ayat itu, pengsan. Cerita tentang kiamat, cerita tentang bermulanya kiamat dengan ditiup sangkakala, ini satu cerita berat, satu cerita besar, satu cerita yang sangat menggerunkan orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita dibaca insya-Allah tafsir berkenaan dengan sangkakala ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qarnun yunfakhu fihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia kata mai satu Arabi, satu Arab Bedui, mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, dia kata sangkakala tu apa tuan? Dia kata asur ataupun an-naqur, sangkakala. Apa benda sangkakala ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata sangkakala itu ialah qarnun, satu tanduk. Dan kita tu dengar cerita Iskandar Dzul Qarnain. Qarnun satu tanduk, Qarnain dua tanduk. Bila Bedui ini mai jumpa Nabi, Arab Badui ini mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, dia kata sangkakala tu apa tuan? Nabi kata sangkakala itu ialah qarnun, dia satu tanduk, yunfakhu fi, yang ditiup padanya. Macam mana tak tahu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahib as-sur, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi Jibril wa an yasarihi Mikail alaihi wassalam, atau kama qala, hadis dhaif riwayat Imam Ahmad. Ini terkejut dengar hadis dhaif, kau kini dulu. Hadis dhaif ini hadis dah, hadis dia menjadi dhaif pasal apa? Pasti ada beberapa sebab. Di antaranya hadis yang kita baca ni kerana ada salah seorang daripada rawi hadis itu dikatakan dhaif. Dhaif pasal apa? Ingatan dia tidak jelas, lemah ingatan. Macam kita lah, kuliah Ustaz Samsuri Taman Keriam bila? Dia kata hari Senin malam Selasa ke Selasa malam Rabu. Ayat ni dhaif.
Tapi dia main lah, kuliah dia main lah. Dia main, tapi bila orang tanya dia kuliah Ustaz Zamzuri bila, dia isnaian ke Haris. Kalau riwayat hadis dhaiful isnad, hadis itu dari segi isnad, dari segi sanad, dari segi rawi yang meriwayatkan ada problem, hadis itu jadi dhaif. Tetapi hadis adalah hadis. Jangan salah faham benda ni. Bagi ustaz yang mengajar, bila dia bawa hadis yang dhaif, dia kena apa? Supaya orang yang mendengar dia tahu status hadis itu. Maka bila dia tahu status hadis itu, bila dia pergi bercakap dengan orang, dia tahu bahawa hadis itu tidak boleh berhujah, tetapi ia adalah hadis. Itu saja adab guru yang mengajar. Kalau hadis yang dipetik itu hadis dhaif, tidak salah, tapi kena amal. Okey. So hadis yang kita baca ni, hadis itu dhaif dari segi sanadnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahib as-sur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duk bercerita tentang sahib as-sur, tentang peniup sangkakala, tentang tukang cuk sangkakala. Siapa dia tukang tiup sangkakala ni? Siapa? Israfil, malaikat Israfil. Dia tugas dia yang tu. Kita dah baca bulan lepas hadis Nabi SAW, dia sebut apa? Bila orang tanya dia pasal apa, Tuhan nampak macam tak apa seronok. Nabi kata, bagaimana aku nak berseronok sedangkan ni yang kata sahibus sur ini, tukang tiup sangkakala ini sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Nabi kata, maksudnya anytime kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bagi order, anytime kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bagi clearance, anytime bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata okey, dia akan cuba. Kalau keadaan sudah begitu, Nabi kata, macam mana hampa expect, hampa nak suruh aku berseronok? Itu maksudnya. Malam ni pula kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW duk cerita tentang sahib as-sur, tentang Israfil yang kerja nak cuk sangkakala ini. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, an yaminihi Jibril, waktu dia nak cuk sangkakala itu, Jibril nanti ada belah kanan dia. Wa an yasarihi Mikail, Mikail nanti ada sebelah kiri dia. Pasal apa? Pasal ini urusan besar. Urusan nak cuk sangkakala ini satu perkara besar. Ini satu soal yang melibatkan kepada kehancuran alam. Benda yang Allah cipta punya cantik, punya elok. Allah bukan sahaja buat bumi yang terampang elok, Allah bukan sahaja buat bumi, Allah buat aksesori bumi. Allah buat bukit, Allah buat gunung ganang, Allah buat lautan, Allah buat sungai, Allah buat tasik, Allah buat manusia dengan kepelbagaiannya. Allah buat benda ni cukup cantik. Tiba-tiba sampai satu hari Allah nak suruh malaikat cuk sangkakala, yang sangkakala itu menunjuk kata saat kehancuran kepada benda cantik ni. Berapa bilion nyawa ada di atas muka bumi ni, bukan sahaja manusia, bahkan binatang ternakan, bahkan segala-galanya dengan satu cuk sangkakala habis. Oleh kerana urusan itu besar, maka kata Nabi SAW, di sebelah kanan malaikat Israfil ini Jibril, dan sebelah kiri malaikat Israfil ini Mikail. Daripada ada kiri kanan ketika sangkakala nak ditiup. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina an-nafkhataini arba'un. Qalu,
Ya Aba Hurairah, arba'un yawman? Qala abaitu. Qalu arba'una syahran? Qala abaitu. Qalu arba'una sanatan? Qala abaitu. Thumma yunzilu Allahu minas samai ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabul dhana wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma bainan nafhatain arba'un. Nabi punya statement macam tu, general. Nabi kata sangkakala akan ditiup 2 kali. Sekali kemusnahan alam, sekali lagi bangkit daripada kubur. Cup hak mula tu lingkup habis, punah rana, segala alam, segala bumi, segala langit pecah, reban turun, air laut pukul naik, hancurlah. Nak cup pula yang kali kedua untuk bangkitkan balik semua manusia daripada Adam alaihissalam sampailah orang yang last mati. Nak bangkit balik ni selang masa itu arba'un. Nabi kata 40. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita benda ni dekat sahabat-sahabat dia. Abu Hurairah kata, Nabi habaq kat kami pada masa tu. Nabi kata sangkakala ni cup 2 kali. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua selang masa dia arba'un, 40. Bila Abu Hurairah cerita benda ni dekat sahabat ni, qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman. Sahabat-sahabat yang duk dengar ni, dia berdengar macam tu, timbul satu question mark, timbul satu tanda tanya. Dia bertanya kepada Abu Hurairah, dia berkata 40 tu apa? 40 hari ke? Selang masa di antara tiupan yang pertama dengan yang kedua itu arba'un, 40. 40 apa? 40 hari ke? Qala, kata Abu Hurairah, apa itu? Abu Hurairah kata, aku enggan jawab. Qalu arba'una syahran. Bila Abu Hurairah buat tak mau jawab, dia bertanya lagi. Dia berkata, ya Abu Hurairah arba'una syahran, adakah 40 itu 40 bulan? Qala abaitu. Abu Hurairah kata, aku tak mau jawab. Ini pun satu macam. Qalu arba'una sanatan. Dia tak apa lagi, dia bertanya lagi. Dia berkata, ya Abu Hurairah, adakah 40 itu 40 tahun? Antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua tu, adakah 40 tahun? Qala apa itu? Dia kata, aku tak mau jawab. Dia kacau ni. Summa yunzilullahu minas samai ma'an. Dia kata, Nabi habaq kat kami selepas daripada tiupan yang kedua tu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat turun hujan daripada langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Bila turun hujan, tumbuh manusia ni, manusia yang mati daripada Adam alaihissalam sampailah kepada hak last kali ni. Bila Allah turunkan sejenis hujan ni daripada langit, dia turun saja, tumbuh manusia yang mati-mati ni, tumbuh manusia ni seperti mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dan kita upah hari tak hujan bawah ni.
rumput kuning habis. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha timbang rasa, marah dia bagi hujan ni, marah dekat hamba dia, tapi kesian, tapi sayang Tuhan. Kata Tuhan dengan kita ni, kalau nak kira marah, kalau nak kira murka Allah kepada manusia yang hidup pada hari ini, tak patut dia buat turun setitik ayat pun dah. Tapi Allah ni, dia hold ayat hujan ni, tak lagi turun. Manusia dah gelisah dah, ada setengah negeri dah buat sembahyang istisqa dah. Dia hantar ni. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, pemarah dan penyayang. Selepas ditiup sangkakala pertama, manusia semua habis mati, bumi alam punah rana habis. Selepas Arba'un, selepas 40, yang tak tahu 40 tu 40 hari ke, 40 tu 40 minggu ke, 40 tu 40 bulan ke, 40 tu 40 tahun ke, tak tahu. Tapi selepas 40, Allah buat mai satu ayat hujan turun mai, fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Turun ayat tu, tumbuh manusia ni macam tumbuh pokok. Ni hak mati daripada Adam alaihissalam ni, tumbuh jadi macam kita lah, tumbuh balik manusia ni. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW, ini kiamat. Sebiji kapal terbang crash pun hancur. Badan tak tahu pergi ke mana, kepala pun tak tahu pecah berapa, jari pun tak tahu, hancur. Ini kiamat. Maka Nabi SAW kata, walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada seorang pun manusia melainkan semua dah hancur luluh. Sama ada kerana dia mati dah berapa lama dulu, ataupun dia mati masa ditiupkan sangkakala. Yang pentingnya tidak ada manusia melainkan semua hancur luluh. Nabi kata, illa azman wahidan, melainkan dalam badan kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, Tuhan ada buat dari segi engineering, dari segi kejuruteraan penciptaan manusia ni. Allah ada buat satu part dalam badan kita ni, dia panggil azman wahidan. Dia kata ketui tulang. Azman, izam, tulang. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita ni ada satu part, sejenis tulang, wa huwa ajbuz zana. Tulang itu Tuhan bagi jadi dan Tuhan letak nama dekat tulang tu. Tulang tu ialah ajbuz zana, tulang cenongging, duduk dekat belakang kita ni. Tuhan jadikan dia satu ketui tulang. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Start daripada tulang itu, Allah jadikan manusia seperti mana yang dia jadikan sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu dekat kita power dia. Hang hancur, lebuk, luluh macam mana pun, part tu Tuhan simpan untuk dijadikan nak start balik jadi manusia. Awak kalau tak ada benda tu, Tuhan tak boleh buat kita ke? Boleh. Tapi saja Tuhan habaq dekat kita semua kuasa dia, power dia, dari segi engineering, kejuruteraan manusia ini. Allah buat manusia ni satu part, Allah bagi jadi, tidak akan hancur. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abada fihi yurakkabu yawm al-qiyamah
Qalu ayyu azmin huwa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajbul dhanab, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Sama macam tadi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inna fil insani azman, sesungguhnya dalam batang tubuh satu manusia tu ada satu tulang. Nabi kata la ta'kuluhul ardu abada, tanah bumi tidak boleh makan tulang tu selama-lama. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, masuk dalam perut bumi, hancur. Tapi hak bahagian ini, yang kata ajbuz zanab ini, Tuhan kata aku tak izinkan bumi makan tulang ini. Entah. Hebat tak hebat Tuhan ni? Maha hebat. Maha hebat. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Start daripada bahagian itu, Tuhan akan buat balik manusia pada hari kiamat esok. Dalam sebuah hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Nabi kata setiap manusia tanah akan makan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kullu bani Adam, setiap manusia, tidak ada kecuali ya'kuluhu turab, tanah akan makan dia. Manusia biasa, sagi dia nanti beritahu pengecualian dia. Nama kata manusia biasa, tanah akan makan dia. Itu sebab di kalangan ulama fiqh, bila orang tanya sampai bila kita boleh buat sembahyang ghaib, sampai bila? Kan lah ni orang ada kematian, dulu tak popular sembahyang ghaib ni. Sembahyang ghaib ni diperkenalkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat untuk siapa? Untuk raja yang memerintah Habsyah ni, nama apa? Najashi. Hari kematian dia, Nabi dapat tahu dan Nabi ajak sahabat-sahabat buat sembahyang ghaib untuk Najashi. Tapi tidak popular. Sampai kita sendiri pun, kalau ada adik-beradik kita mati di tempat jauh, kita tak boleh nak pergi, atas sebab-sebab yang berbagai-bagai, kita tak buat sembahyang ghaib. Sedangkan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni lately orang dah buat balik. Bila ada kematian siapa-siapa, orang yang kita sayang, adik-beradik kita dan sebagainya, kita tak boleh pergi, kita buat sembahyang ghaib. Timbul persoalan fiqh, sampai bila kita boleh buat sembahyang ghaib? Bila boleh buat dan sampai bila? Ulama fiqh beritahu bila mayat itu sudah selesai dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan, boleh start dah buat. Dia faham kat kita, sahabat kita duk kerja di Sabah, meninggal, simpan di sana, mengenangkan persahabatan yang begitu lama, mengenangkan keakraban kita dengan dia. Kita nak buat sembahyang ghaib untuk dia, tapi kita kena tanya dulu, simpan pukul apa? Dia kata simpan pukul 11. Okey, 11 suku, Allahu Akbar, satu salat ghaib untuk dia. Sampai bila? Soalan yang kedua, sampai bila? Ulama fiqh kata kira-kira pada adatnya jasad belum relai. Maka sebahagian ulama kata 3 hari, sebahagian kata 5 hari, sebahagian kata 7 hari, mengikut menasabah. Tapi Nabi SAW pernah buat kepada sahabat yang korban di dalam perang sabilillah. Setelah masa berlalu bertahun, Nabi buat. Ulama bincang lagi, pasal apa dah lama Nabi buat? Pasal mereka syahid, mayat mereka tidak reput, maka selagi itu boleh dibuat. Dia main macam tu punya perbincangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Secara umumnya Nabi kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Setiap manusia masuk dalam tanah makan dia. Maksudnya reput. Illa ajbadzan,
melainkan tulang yang dikatakan ajbaz zanab tadi ni. Yang tu tak ada raput. Minhu khuliqa wa fihi yurakka. Okey. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qala qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayk wa qad arimta yaqulun balita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Aus bin Aus radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, di antara banyak-banyak hari kamu, hari yang paling mulia, hari yang paling afdal, hari yang paling utama adalah hari Jumaat. Nabi start hadis dia macam tu. Nabi kata dalam banyak-banyak hari yang dok ada kat hampa ni, hari yang paling afdal adalah hari Jumaat, sayyidul ayyamil usbu', hari yang menjadi pengulu kepada segala hari. Fihi khuliqa Adam, istimewanya Jumaat ini sehingga Allah pilih hari Jumaat untuk cipta Adam. Wa fihi qubida, Adam mati hari Jumaat. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumaat sangkakala akan ditiup. Pada hari Jumaat kiamat akan jadi. Wa fihi fa'akthiru alayya minas salati fihi. Nabi kata, oleh kerana mulianya hari Jumaat itu, perbanyakkanlah selawat ke atas aku pada hari Jumaat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata, kerana hampa selawat itu akan dipresent kepada aku. Setiap kali hampa berselawat, selawat hampa tu akan dipersembahkan kepada aku. Setiap kali hampa semua berselawat, setiap kali itulah akan sampai kepada aku. Qala, kata Aus bin Aus, bila Nabi kata lagu tu, qalu, sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad arimta, ataupun wa qad balita. Itu riwayat hadis ada dua di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tiap-tiap kali hampa tu, dia kira apa, cukup masa ke? Selalu tak nak bunyi, hari ni dia bunyi. Takut juga lah. Masa macam pencetus umah pula, ada masa lah bagi. Okay. Baik. Nabi SAW bagi tahu, kata hari Jumaat ni hari mulia, dan hampa tiap-tiap kali mai hari Jumaat jangan lepas peluang ini. Peluang apa? Peluang untuk berselawat kepada aku. Maksudnya hari lain boleh tak boleh selawat? Boleh, tetapi fa'akthiru alayya minas salati fihi. Hari Jumaat tu bagi lebih. Hari lain pun berselawat. Dan hari lain pun kalau kita selawat kita itu, doa kita itu akan dipersembahkan kepada Nabi. Tapi Nabi kata, oleh kerana hari Jumaat itu hari yang lebih afdal, hari yang lebih mulia, hari Jumaat tu mau buat bagi lebih selawat ni. Pasal apa? Pasal bila hampa selawat, Allah akan buat mai dekat aku doa-doa hampa ni. Selawat itu doa. Kita doa Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat mai, akan persembahkan kepada aku. Betapa gembiranya Nabi apabila ramai umat dia duk doa ke dia.
Mari ni Bapak Gaduh tunjuk gambar kubah Masjid Nabawi jadi merah pula ada. Puak ni tak ada kerja betul balik. Katanya tak kira lah. Masuk WhatsApp ni sampai tak boleh tidur. Sampai tutup. Bagi mute bang. Senyap bang. Nak tanya yang pertama, Ustaz betul tak betul ni kejadian ni? Nak tanya tu yang pertama. Betul tak betul ni? Kata kubah Masjid Nabi tukang kala. Padahal dalam video tu tunjuk puak ni Zakirah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kubah hijau, kubah Al-Khadra itu sudah tukar jadi kubah ahmar, kubah merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai duk ambil gambar ni pakai macam berombak lah. Hantar main Malaysia boleh faedah ha? Pasal apa? Pasal di Malaysia ni hadut tafsir ni banyak. Dia kata ni Dajjal nak keluar lah. Dia apa kata ni, ini petanda besar ni, Imam Mahdi nak turun. Tafsiran ni tak saya kata lah. Kan kita hak terima ni sejuk kat kita dengan lah. Masya Allah kata, bagus dia satu lah. Ambil mayang-mayang sunat tak kira lah semalam ni. Dia tengok dia jawab mai. Dia kata tak ada. Dia di sebelah kubah Masjid Nabawi tu dia ada satu lampu merah. Lampu merah tu dulu pihak berkuasa apa nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni dia ada pihak otoriti dia. Masjidil Haram dia ada otoriti dia. Hari ini Dr. Abdul Rahman Sudais dia dilantik menjadi presiden kepada masjid ni, kepada Al-Haramain. Masjidil Haram pun dia punya komiti dia kena report dekat Dr. Abdul Rahman Sudais. Masjid Nabawi punya komiti pun kena report dekat Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia jadi presiden kepada dua masjid ni. Cerita lampu merah ni dulunya dijadikan lampu yang apabila masuk waktu buka puasa dia panti pasang lampu tu. Oh, nyala merah boleh dah bismillah buka puasa. Lampu tu 30 tahun dah mereka tak pasang. Jadi mungkin pengurusan baru ni buat keputusan. Mereka kata kita on baliklah lampu tu. Jadi tukang gamak buah mentol apa ke apa pasang lepas mayang Isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ambil gambar. Imam Mahdi nak turun dah. Buat orang kita ni dia jadi kerosot macam tu. Pening kepala. Petunjuk Allah daripada Quran, daripada hadis Nabi cukup dah tuan-tuan. Tak payah dah benda pelik-pelik, karut-marut ni semua tak payah duk heret buat masuk mai di dalam nak membahaskan hal-hal agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat tanya Nabi SAW, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau Tuhan sudah, dia kata tadi, waqad arimta, ataupun dalam riwayat lain, dia kata waqad balita. Dia kata, Tuhan, kalau sekiranya esok Tuhan dah wafat, esok Tuhan dah hancur luluh, maksudnya dah mati, dah ke bumi, dah hancur luluh. Macam mana kalau kami selawat? Adakah selawat kami akan dibentangkan kepada Tuhan juga? Akan dibawa ke hadapan Tuhan juga? Sedangkan Tuhan sudah wafat. Sedangkan Tuhan sudah hancur luluh di dalam tanah. Bertanya macam tu kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Nabi kata, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan bumi makan jasad para Nabi. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi SAW yang wafat 1400 tahun dulu. Hari ini kalau pergi korek tengok macam itulah Nabi SAW. Mulianya yang kata bukan sahaja Nabi Muhammad, bahkan Al-Anbiya, Nabi-Nabi ini. Nabi-Nabi ini kalau mereka dah wafat, di mana juga bumi mereka ditanam, sampai hari ini mereka tidak akan dimamah oleh bumi. Pasal apa?
Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu benda ni. Mulianya Nabi yang kita ikut, yang kita jadikan pedoman kita di dalam hidup kita hari ini. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 217. Muka surat 217. Kita masih di dalam tafsir Suratul Haqqah yang diturunkan di Makkah. Muka surat 217 tengah-tengah sana. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidah. Maka apabila ditiup sangkakala akan sekali tiup. Yang kedua, menghidupkan segala manusia kerana nak menyelesaikan hukumnya. Okey, dia abang dah. Quran kata fa iza nufikha fis sur. Apabila ditiup sangkakala, maksudnya tiup sekali. Kiamat. Habis hancur lebur, habis mati, musnah, punah gana, habis alam ini. Bila ditiup kali kedua, dia kata maka menghidupkan segala yang mati tadi atas tujuan nak menyelesaikan segala hukumnya. Maksudnya nak buat perhitungan dan nak bagi pembalasan. Itu tiupan kali kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka dia angkat akan bumi dan bukit daripada tempat dia. Maka dia hancur kedua itu sekali hancur. Ni, bila tiup saja sangkakala yang pertama, apa jadi? Dia kata, wahumilatil ardu wal jibal. Bukit, gunung ganang ni semua dicabut dan diangkat. Tuan-tuan, bunyi saja sangkakala, benda ni jadi. On the spot, immediately, berlaku dan masa tu juga. Bunyi saja sangkakala, dicabut ni segala bukit, segala gunung, segala apa ni dicabut, angkat naik. Faduk kata dakatan wahidah, dia hampuk balik bukit dengan gunung ganang ni ke atas muka bumi ni, maka jadi rata. Macam kita kata jak ayam tu tinggi macam tu, satu kaki tinggi, kita pegang, kita ambil, kita hampuk atas tanah, jadi sagon. Jadi rata atas lantai semen ni. Macam itulah ibarat apabila Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat cup sangkakala, malaikat akan cabut ni segala gunung ganang ni semua, cabut, dia angkat naik, dia hampuk balik turun tu, jadi rata bumi ni. Itu ayat tu kata. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu, hari kiamat tu terdiri, yakni terjadilah hari kiamat. Maka angkat bumi itu, angkat bukit itu, kemudian daripada keluk manusia, daripada kubuk mereka itu, oleh angin ataupun oleh malaikat ataupun dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Cup pula kali kedua, habis. Tumbuh ni, daripada bumi ni tumbuh macam pokok toge tumbuh. Tumbuh manusia yang mati sejak zaman Adam dulu. Tak tahu berapa ribu tahun dia mati. Dia duk tunggu dalam alam barzah ni, tak tahu berapa ribu tahun. Bunyi tiupan sangkakala yang kedua. Tumbuh macam pokok toge tumbuh. Naik. Tang mana tempat dia ditanam, tang mana tempat dia dikebumikan, tang mana kubuk dia, tumbuh naik, tumbuh. Wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan pecah oleh langit daripada hara-hara kiamat itu. Maka ia, yakni langit pada hari itu jadi rebut kemudian daripada keras dan kuatnya. Langit dengan awan ni sama ke tuan-tuan? Langit dengan awan tak sama. Arab pun panggil lain. Langit dia panggil apa? As-sama. Awan dia panggil apa?
Sahab. Bukan Inspektor Sahab dalam gambar hari Sabtu petang tu. Yang tu Inspektor Sahab. Sahab. Sin ha alif. Sahab ni maksud dia awan. Baru ni saya cerita di masjid mana ke, tak tahu di negeri Arab mana tu, awan turun mai seketui. Awan bukan langit, awan turun mai seketui. Sahab. Sahabah dia tulis itu. Turun mai segumpai. Awan turun, dia tak pasal-pasal, dia luruh. Dia turun nampak Arab ni dia bawa kereta, tengok berhenti duk pulang handphone ambil gambar. Rupanya perangai ni bukan perangai Melayu saja, Arab pun sama juga. Tengok berhenti, tengok keluar ni dia ambil duduk ni. Facebook masuk terus. Sahabah dia tulis itu. Jatuh. Sampai turun bergedebuk jatuh atas bumi. Lepas tu dia pecah sikit-sikit macam halua rambut tu. Pecah. Dan ni cerita hari kiamat ni bukan awan yang jatuh ni. Langit tu. Langit tu yang di atas tu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa inshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Pecah langit ni dengan sebab huru-hara kiamat ini. Takut dia dengan kiamat ini, pecah dia. Pecah dia dan luruh jatuh mai. Sedangkan selama-lama ni yang dikatakan langit itu keras, tak pernah jatuh buang sekepin pun. Tapi dengan kerana bunyi sangkakala, dengan kerana bermulanya hari kiamat itu, reput relai cahaya jatuh mai ke bumi. Wal malaku ala arjaiha, dan bermula segala malaikat itu atas tepinya, yakni di atas tepi langit itu berdiri sekaliannya. Langit yang kita nampak ni tak tahu mana start dia, tak tahu di mana ending dia, kita tak tahu. Bumi kita ni globe, bulat. Langit ni dia ada everywhere ada. Dia adalah satu juzuk daripada angkasa. Langit ni kita tak tahu starting dia tang mana, tak tahu penghujung dia, ending dia tang mana, kita tak tahu. Tapi Quran kata apa? Di setiap penjuru langit ini ada malaikat duk tunggu. Kalau tuan-tuan buka dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata bila bunyi saja sangkakala untuk kiamat ini, pintu-pintu langit dibuka. Tak tahu tuan-tuan, panjang umur kita jumpa benda ni. Dan nak selfie ke tak tahu. Dan dia duk kira jadi apa pelik sikit ni, dia ambil gambar. Masa tu Dan kata Dan tak tahu, handphone tak tahu mana, teringat kata teringat pun tak tahu. Ni pasal apa? Pasal cerita kiamat ni, anak pun terlupa kat pak, mak terlupa dekat anak. Ni yang kata kiamat. Handphone ni bukan duduklah senarai keutamaan pada hari itu. Lagi tak ada kiamat ni jangan, handphone ni jangan. Kita duk pakai buntang, kerja di perai, pi sampai Jawi dah, rabah-rabah lampu ke Allah, handphone terubah, U-turn balik. Handphone punya apa saya? Satu macam yang U-turn balik. Pentingnya handphone kepada kita hari ni. Sampai lagu tu sekali, hari akhirat esok tak tahu macam mana nak jadi. Bila berlaku saja kiamat ni, dia kata apa? Allah buka pintu langit. Malaikat duk jaga di tiap-tiap ujungnya, di tiap-tiap penjurunya. Dan malaikat itu, apabila malaikat yang menjaga langit dah get ready, mereka menanti hukum Allah, menanti order daripada Allah, suruh turun lengkong mereka yang ada di dalam bumi. Masa tu malaikat dalam alert, dalam keadaan get ready nak dengar apa perintah Tuhan. Whatever perintah yang Tuhan bagi, mereka akan jalan pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan menanggung akan arasy Allah itu di atas malaikat tadi pada hari itu oleh 8 malaikat. Ni yang kata kita tengok singgah sana raja pun kita bergerun dah. Kan? Ni kita ni. Kalau dapat peluang satu hari pi istana negara hak baru buat tu, dekat jalan duta ke jalan apa tu, kalau sekali orang bagi kita masuk tengok yang kata balai Rong Seri,
istana negara baru ni, selfie sampai habis bateri. Mula duk tunjuk tu pun ambil gambar, saat lagi duk jalan pergi ambil gambar, saat lagi sampai sana berdiri ambil gambar, saat lagi lagu pegang dagu ambil gambar, habis bateri. Pasal apa? Pasal rasa kagum, rasa takjub dengan istana, singgahsana raja. Arash Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh bayang, tuan-tuan, tak boleh bayang. Arash ini singgahsana. Arash Allah ni macam mana, tak boleh bayang. Cuma Allah cerita dalam ayat ni, nak cerita hebat ni, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Tuhan kata pada hari itu arash Allah, singgahsana Allah ini dipikul oleh 8 malaikat. 8 itu 8 apa? Dalam tafsir main macam-macam. Ada kata 8 malaikat, ada kata 8 itu maksudnya 8,000 malaikat, ada kata 8 itu maksudnya 8 saf malaikat, macam-macam. Tapi nak habaq kata arash Allah itu hebat. Tuan-tuan, kalaulah Allah dia zahirkan sekali arash dia di langit ni, satu dunia nampak, agak-agak tuan-tuan apa jadi? Asyhadu an la ilaha illallah, pakai masuk Islam habis. Tak kira hang bangsa apa, tak kira hang agama apa, zat kata Allah buka hijab bagi nampak arash dia. Ini arash Allah. Allah Tuhan hampa semua, Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Banyak tu aja. Kalau tak cakap pun keluar satu wording tulis di situ, la ilaha illallah. Lah ni awan pergi jadi lagu mana pun dia kata keluar kalimah Allah dah di awan tu. Kalau Tuhan buat sungguh, kalau Tuhan buat sungguh, agak-agak tuan-tuan lah nak jadi lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi memang tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah itulah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi Tuhan buat tak benda macam ni? Tak buat. Bila Tuhan akan menzahirkan wajah dia kepada makhluk dia? Bila? Akhirat esok. Akhirat esok. Seperti yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW, penghuni syurga ni dah masuk dah, syurga masing-masing dah masuk dah. Hang duduk syurga ni, hang duduk syurga Adnin, hang duduk syurga Firdaus, hang duduk syurga, pakat masuk habis dah. Masing-masing masuk syurga mengikut kelas masing-masing. Dia di atas dunia dulu, dia orang yang macam mana ibadah dia kepada Allah, setimpal dengan ibadah dia, dia mendapat syurga kelas sesuai dengan dia. Dia masuk whatever kelas, apa kelas syurga yang dia masuk pun, bagi dia ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga ni tak kira grade apa, hang masuk nama kata syurga hak paling rendah sekalipun, hang masuk, benda yang ada dalam syurga tu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah teringat dalam hati, itu yang Allah sediakan dalam syurga. Penduduk syurga ni rasa tak ada dah nikmat yang dia akan dapat. Pasal apa? Pasal dia rasa hak dia dapat ni hak terbaik, the best one. Lebih best daripada best apa tuan-tuan? Ada bestest, ada. Kalau ada, itulah syurga. The best one dia dapat ni. Dia tak kira dah aku duduk syurga apa nama, tapi aku dapat ni benda yang aku tak sangka. Dia duduk kata, aku dulu tak tahu mana pun. Dia kata, macam ni Tuhan bagi ke aku. Masya Allah, syukur dia kepada Allah ni, hanya Allah yang tahu. Besarnya syukur dia kepada Allah. Tiba-tiba satu suara berseru. Suara tu kata, hampa mau tak? Aku nak bagi satu nikmat yang menjadi kemuncak nikmat. Terkejut ahli syurga. Terkejut. Ini saya ringkaskan daripada hadis yang panjang. Terkejut ahli syurga ni. Masing-masing jawab balik, ada lagi kah nikmat lebih pada ni? Ni pun tak kira dah ni. Tuhan kata ada.
Apa dia? Keredaanku. Sampai dekat tu dia panggil infinity, tak boleh hurai dah. Yang kata anugerah kemuncak yang Allah nak bagi kepada ahli syurga ni ialah keredaan Allah. Tak tahu abang, tidak ada words yang boleh kita guna untuk nak menggambarkan redha Allah ni. Tak ada word nak guna. Nak abang pun tak reti. Dan itulah janji Allah kepada orang yang masuk syurga. Dia tuan-tuan, macam mana insya-Allah kita jadi hamba Allah yang baik, kita percaya janji Allah akan mai kat kita. Sekali lagi dia nanti cerita dalam ayat ni.